Salam sejahtera pelajar-pelajar. Hari ini cikgu akan mengajar pelajar-pelajar tentang teknik menjawab soalan struktur pendidikan moral. Terdapat 5 soalan struktur dalam bahagian A dalam kertas peperiksaan SPM. Satu soalan struktur membawa 10 markah. Jadi, 5 soalan struktur membawa 50 markah. Cadangan untuk menjawab satu soalan struktur ialah 10 minit. Untuk menjawab soalan struktur, kita perlu lihat beberapa perkara yang penting semasa kita membaca soalan. Pertama sekali, kita perlu mencari kata kunci soalan. Contoh kata kunci soalan yang tidak memerlukan huraian ialah senaraikan, berikan, nyatakan, cadangkan. Manakala untuk kata kunci soalan yang memerlukan huraian ialah terangkan, jelaskan, huraikan, terakingkan dan justifikasikan. Selepas itu, kita harus mencari kehendak soalan. Contoh kehendak soalan adalah seperti berikut. Kepentingan, implikasi, punca, cabaran, ciri, contoh dan langkah. Perkara ketiga yang harus pelajar lihat ialah watak. Dengan kata lain, soalan tersebut tanya tentang siapa. Misalnya kesan terhadap diri atau keluarga atau masyarakat atau negara atau mangsa atau pelajar. Hal ini penting kerana jawapan yang diperlukan adalah berbeza. Akhir sekali, pelajar harus melihat markah yang diperuntukkan untuk setiap soalan tersebut. Markah ini merupakan petunjuk kepada pelajar berapa banyak fakta dan huraian yang harus diberi oleh pelajar dalam jawapan. Dan sekarang, marilah kita lihat soalan, contoh soalan yang cikgu berikan supaya pelajar-pelajar lebih faham. Contoh soalan struktur berikut merupakan contoh gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja. Buli, ponteng sekolah, repit. Berikan punca-punca berlakunya kes gejala sosial dalam kalangan murid. Semasa pelajar-pelajar membaca soalan ini, pelajar haruslah mencari perkataan-perkataan penting seperti yang telah cikgu beritahu tadi, iaitu kata kunci soalan, kehendak soalan, watak dan juga peruntukan markahnya. Di sini kita dapat lihat berikan ialah kata kunci soalan. Punca-punca ialah kehendak soalan, murid ialah watak dan markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. Jadi jawapan yang dikehendaki di sini ialah 2 fakta, iaitu pelajar-pelajar harus beri 2 punca berlakunya kes gejala sosial dalam kalangan murid. Bukan orang lainnya, tapi murid. Kita lihat contoh jawapan di bawah.
pengaruh rakan sebaya, pengaruh media sosial dan kurang didikan agama dan moral. Di sini ada 3 punca. Yang warna biru, kurang didikan agama dan moral merupakan jawapan tambahan. Seterusnya, kita lihat soalan B. Huraikan kesan buli terhadap mangsa. Kata kunci soalan di sini ialah huraikan. Kehendak soalan ialah kesan buli dan watak atau sasaran di sini ialah mangsa. Markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi jawapan yang diminta di sini perlukan huraian. Kehendak soalan ini ialah kesan buli. Kesan buli ini adalah terhadap mangsa. Jadi pelajar haruslah beri fakta dan huraian untuk jawapan soalan ini. Kita lihat contoh jawapan di sini. Mangsa akan mengalami trauma. Ini ialah kesan buli yang pertama terhadap mangsa. Huraiannya, mangsa akan sentiasa berada dalam ketakutan. Mangsa akan hilang keyakinan diri. Ini merupakan kesan buli yang kedua. Dan huraiannya, masa depan mangsa akan terjejas. Jadi di sini ada 2 fakta, 2 huraian. Jadi kita boleh dapat 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan C. Jelaskan langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membendung kes buli daripada berlaku. Jelaskan ialah kata kunci soalan. Kehendak soalan ialah langkah. Watak ialah kerajaan. Markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi di sini jawapan kita harus beri fakta dan huraian juga. Okey. Jadi pelajar-pelajar harus beri fakta dan buat huraian untuk dapat markah 4 markah. Kita lihat contoh jawapan untuk soalan C. Kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran hentikan buli. Ini merupakan langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menyedarkan masyarakat tentang kesan buruk melakukan buli. Ini merupakan huraian. Langkah kerajaan yang kedua, pelajar dapat lihat di sini ialah kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang seperti kanun keseksaan. Huraiannya, pembuli haruslah dijatuhkan hukuman berat seperti dipenjarakan dan disebat supaya pembuli tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Baiklah, cikgu harap penjelasan cikgu di sini hari ini dapat membantu pelajar-pelajar menjawab soalan peperiksaan. Sekian, terima kasih.